如果迟的话，我不用煮。还不知道啦。如果城市里的东西全部搞定，我就回来啦，可能会迟一点啊。阿静起身了没有？起了，不是在楼上冲凉哦？做什么？他也要去？没有了，只是想跟他说，那在店铺后面的那个老牙的脚踏车啊，如果他要，叫他拿去了，因为昨天晚上他向我要嘛。好了，不说了，我先走了。Mama, Pak sudah keluar ke pekan kah? Sudah. Itu you bangun melambat. Pergi minum di dapur. Mak dah sediakan sarapan. Alah, saya ada perkenalan nak cakap dengan Papa ni. Kenapa Mama tak kejutkan saya tadi? Alah, pasal basikal yang kamu minta tu kan? Ada, Papa pernah beritahu Mama tadi. Kata dia, kalau nak ambil basikal tu, ambillah. Ya, betulkah Papa cakap macam tu? Habis, kau ingat Mama bawa lawat dengan kau? Yuhuu! Dia punya betul! Ye, kau dapat basikal, Iba. Alah, Bu. Jalan kaki pun apa salahnya? Bukan kita nak main jalan sangat. Jalan kaki kampung juga. Yelah, dekat pun. Orang nak desan, dan apa? Apa lah kau ni, Kim? Jalan tak tengok depan ke? Ada mata kuda dengan cara yang betul. Sorry lah, Bu. Aku nak cepat. Nasib baik tak kuat. Kalau tak tadi, sama-sama kita masuk ward ICU. Ah, di mana aku berada ni? Aduh, kita aksiden ke, Bu? Ni lah, apek ni langgar kita. Apalah, Kim? Macam mana lah kau bawa kereta? Bila pula aku bawa kereta? Alah, tak sampailah 100 kilometer kan? Memanglah tak ada sampai, Sob. Aku ingat dalam 2 kilometer ada lah. Tapi kalau jalan penat juga, Sob. Habis tu, kalau tak pergi, macam mana kita nak beli layang-layang? Alah, kau kan cara buat layang-layang, Sob. Buat apa nak beli? Buang duit saja. Duit untuk beli layang-layang tu, kau bagi sama aku. Boleh aku beli aiskrim? Iya, banyak macam muka kau. Daripada aku kasih duit kat kau tu, baik aku beli Amanah Saham Bumi Putra. 80 sen mau beli saham kau, Sob. Beli garam boleh lah. Makcik, Usop ada? Oh, Akin. Usop ada ke atas nu. Tengah sembang dengan Sing tu. Tak apalah benda yang dibincangkan dari tadi. Tak habis-habis. Tak apalah, Makcik. Dia kita orang aja yang nak jumpa dia. Woi, ni apa hal pagi-pagi datang rumah aku ni? Amboi, sedapnya bahasa kamu, Sob. Alah, gurau lah, Mak. Hakim, Dul, Abu, apa halnya ni? Selalunya kalau orang datang pagi-pagi macam ni, mesti ada projek baik ni, betul tak? Mestilah, Sob. Kau dengar mesti gembira lah cerita ni. Apa beritanya? Atuk kau masuk jail ke? Sob, apa kena budak ni? Cakap tu biar berlapik sikit. Main sedap mulut dia aja. Alah, gurau lah, Mak. Gurau pun biar berpada-pada. Mak dengar lagi sekali, Mak cili mulut tu karang. Hahaha. Marah dia lagi, makcik. Biasa ni dia ni. Kau diamlah. Woi, nak pergi mana? Aku pun nak ikutlah. Tunggulah, bawalah aku bersama, woi. Jangan pergi mandi sungai musim hujan-hujan ni. Air sungai tu dalam tu. Dengar, Sob? Yalah. Betul ke bapak kau hadiahkan basikal tu kat kau, Kim? Aku minta lah. Lagipun dia tak pakai basikal tu. Baik betul bapak kau ya, Kim. Aku rasa lama-lama nanti kedai ni pun dia kasihkan kau. Masa tu kita pun tumpang lah, Sob ya. Mari kita pergi tengok basikal tu. Ikut sini lah, oi. Elah, patutlah pun bapak kau kasih dengan senang hati. Dah tak rubuh basikal lah. Ini dah masuk kategori besi buruk ni, Kim.
Kalau jual, kilo 18 sen. Hahaha. Boleh buat tukang tiruan. Ini satu yang aku marah dengan kau orang ni. Tak kasih sokongan moral langsung. Nak bagi sokongan moral macam mana, Kim? Aku tengok basikal kau tu. Rasa sayu pula hati aku. Basikal tu boleh dibaik pelit lah. Kita boleh baiki semula. Aku tahulah, Kim. Relax lah. Aku gurau saja, okey? Kita kongsi sama-sama baiki basikal tu, Banyak nak kena ganti tu. Kayak dia, lantai dia, lampu. Mau 8 juta ringgit belanja ni. Alah, kita kongsilah berlima. Sekarang semua orang balik rumah. Ambil duit. Tapi aku tak ada duit macam mana? Kalau tak ada duit, bawalah cek ke, money order ke, apa-apa ke. Berapa juta lah agaknya duit aku dalam tin ni. Tu dia, nampak dah. Sob, Sob. Apa kamu buat dalam bilik tu? Senyap aja. Keluarkan duit tabung lah, nak repair basikal. Ai, baik benar pula kamu. Selalunya abang buding kamu aja yang menjaga basikal tu. Apanya yang rosak, Sob? Banyak, Kak Tia. Lampu, tayar, rantai. Pendek kata, sebahagian dari basikal tu kena ganti peralatannya. Banyak belanja tu, Sob. Kenapa tak minta ke Abah aja? Tak pun biar aja abang buding kamu tu aja repair. Dia yang selalu gunakan basikal tu. Tak apalah, Kak Tia. Lagipun bukan usut seorang aja. Dul, Abu, Akif dan Sim pun keluar duit juga. Suka hati kau lah, Sob. Kak Tia, tutup pintu tu. Nanti abang Budin masuk pula. Nak pinjam duit aja kerjanya tu. Oi, Budin. Apa benda yang kamu kelentongkan si Yusof dengan kawan-kawannya tu? Sampai terpakat-pakat dia orang nak tolong repair basikal kamu tu pula. Repair apa benda pula, Kak Tia? Basikal aku tu bukannya ada rosak apa pun. Habis tu, yang si Yusof sibuk menjaga tabung tu, apa hal? Ish, iya ke? Apa hal pula dia orang sibuk nak jaga basikal aku ni? Ni dah kira lawak antarabangsa ni, Kak Tia. Alah, si Yusof dengan kawan-kawannya nak tolong repair basikal tu. Nak belikan spare part baru. Apa pula mimpinya si Yusuf tu? Itulah yang jadi kemuskilan saya tu, Abah. Ni tengah nak cuba carilah ni apa motif atau muslihatnya ni. Entah dia nak meminjam basikal kamu tu agaknya. Dia berbaik-baik dah dengan kamu. Beli jiwa lah katakan. Tak adanya, Kiahoy. Apa kejadahannya pula budak Usop tu nak meminjam basikal? Naik basikal pun tak reti. Takkan nak sorong aja keliling kampung ni. Apa kerja pula? Kau curi duit kat kedai kau, Hakim. Ui, banyaknya. Aku ada RM10 aja, ha? Aku ada RM10 aja, Hakim. Duit tabung yang aku kumpul sejak 3 bulan lepas. Cukuplah tu. Basikal ni aku yang punya. Biarlah aku yang keluar duit lebih. Tengok ni. Duit aku RM30. Campur duit kau dan Abu. Kita ada RM50.